Hari kedua di Turkmenistan kami dibawa keluar dari Ashgabat City. Breakfast dulu dekat hotel dan kemudian guide ambil kami di hotel dan bagi kami travel pass. Travel pass ni untuk in case kalau ada polis minta lah. Okey, ini namanya Balkan guide kami, dan ada seorang driver. Kota Mary ni jauh daripada Ashgabat dalam 370 km. Minyak dekat Turkmenistan ni sangat-sangat murah. So kau jangan harap kau nak jumpa kereta elektrik ke kereta hybrid, tak adalah. Kami makan dulu kat sini. Kambing kat sini sangat-sangat murah. Bila dekat Turkmenistan ni kau memang tak ada roaming lah. Kau mengharapkan wifi free saja. Tapi guna VPN pun ada juga tak boleh masuk. Tapi setakat nak WhatsApp boleh je lah. Sambung perjalanan, first stop adalah Great Kizkala. Kota yang sangat-sangat besar zaman 600 sebelum Masihi. Masa ni Islam belum datang lagi. Tempat ni tidaklah sepopular seperti Petra, Jordan, tapi sebenarnya Merv ni sangat-sangat menarik untuk dikunjungi. Zaman ni ada rumah bangsawan dalam ni, ada kubu pertahanan, ada istana. Dia macam satu tempat pentadbiran lama. Kota Merv ni kita panggil Ancient City 2,500 tahun dulu. Tak lama babe. Okey, so daripada zaman sebelum Islam datang sampailah Islam dah datang, hinggalah ke zaman Sultan Sanjar, okey, ke zaman kegemilangan Islam masa tu serjuk sampailah kehancuran kota Merv. Macam mana dia hancur ni? Hancurnya disebabkan oleh Mongols. Mongols tu siapa? Mongolia lah. Genghis Khan datang dan musnahkan kota Merv ini. Okey, yang ini adalah makam dua sahabat Nabi Muhammad yang datang ke Turkmenistan ni untuk berdakwah. So makam dia kat sini. Yang ini makam last sekali sultan di Turkmenistan. Orang tahu tak, dulu Turkmenistan ada sultan tapi sekarang dah tak ada. So inilah dia sultan paling last. Dalam tempat makam ni dia boleh dengar gema yang sangat kuat, clear. Okey, dekat kawasan gurun ni ada emas tau. So you boleh nampak orang berjalan-jalan dekat sekitar tu untuk cari emas. Okey, yang ini Church Orthodox Rusia. So dalam ni kan, kau jangan terkejut lah kalau nampak ada perempuan pakai tudung. Yang ini Green Bazaar, macam tempat shopping lah. Okey, itu saja hari kedua kami di Turkmenistan.